bagi cikgu jawapan. Ada ke yang tahu jawapan dia? Apa jawapan dia? Boleh rujuk buku nota yang lepas. Kita bincang sikit, kita refresh balik. Ataupun type pun tak apa. Oh, segan nak jago suara saya. Boleh type pun tak apa. Siapa share tu? Terima kasih. Okey. Macam biasa Toha Nazrin yang minta ambil kedatangan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Nur Syaimah, ada ke jawapan? Cikgu main petik nama ya. Sorry ya. Okey, cikgu open. Siapa nak bagi type jawapan dekat message? Apa jawapan dia? B. Amelia Ulfa. Okey, baik. Tahniah, kita tepuk tangan. Betul jawapannya. Okey, Zahira. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Jawapannya D. Jadinya peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tabu adalah definisi pada iaitu Kamus Dewan. Okey, baik. Saya bagi seterusnya. Okey, baik. Siapa nak cuba? Nombor 2. Siapa nak bantu cikgu bagi jawapan? Sejarah merujuk peristiwa yang berlalu. Macam mana kita nak tahu peristiwa tu, sejarah tu benar ke tak benar? Melalui apa? Boleh type jawapan dia kalau siapa tahu? Alia. Awak bagi jawapan ke awak bagi ABC? Kan? Bukti. Okey, tanda soal ya. Nabil Haris. Okey, C. Okey, baik. Jadi jawapannya ialah C, iaitu sejarah merujuk ke peristiwa yang masa lalu diperolehi berdasarkan bukti. Sebab tu kita kata sejarah ialah peristiwa apa dia? Benar-benar berlaku sebab dia berdasarkan bukti. Okey, baik. Seterusnya, kita santai-santai lah ya cari jawapan. Okey, baik. Ada siapa nak cuba? Muhammad Yusuf Ibrahim. Kakak abang boleh type yang nama ahli-ahli sejarah yang kakak tahu, abang tahu, yang kita dah belajar. Nanti 3.30 kita sambung. Sekarang ni kita ingat-ingat dulu yang lepas-lepas. Cuba type ahli-ahli sejarah Ihskar. Wah, ambil bahasa Inggeris saja. Lain? Ibnu Khaldun. Alhamdulillah, nampaklah orang Islam sikit. Lagi? Herodotus. Wah, ini barat betul ni. Ini ibarat betul ni. Okey, lain. Alhamdulillah. Orang Cina Malaysia, siapa nama dia? Ko Kai Kim. Alhamdulillah. Jadi salah seorang lagi yang namanya ialah Muhammad Yusuf Ibrahim. Okey, baik. Mungkin boleh bagi pandangan, boleh bagi jawapan cikgu nombor 3 antara berikut yang manakah merupakan pandangan sejarawan Muhammad Yusuf Ibrahim. B jawapan dia. Okey, lain ada ke? Ada ke yang berani menjawab? Ada. Kalau B ialah 1 dan 4, betul tak? 1 dan 4 iaitu merupakan masa lalu itu sendiri. 4, catatan rekod peristiwa yang berlaku suatu masa dahulu. Okey, baik. Kalau membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, siapa yang bagi definisi tersebut? Siapa tahu? Membicarakan tentang masyarakat manusia. Sejarah ialah dia membicarakan, menceritakan tentang masyarakat, tentang tamadun. Rasa-rasanya siapa yang ungkapkan begitu? Ibnu Khaldun. Terima kasih, insya-Allah. Kalau kakak abang bagilah jawapan ni, insya-Allah, iaitu insya-Allah percaya berjaya. Kalau awak yakin percaya berjaya, insya-Allah awak boleh. Kalau SPM tu insya-Allah tu boleh lulus dan cemerlanglah, lulus dan A. Okey, baik. Kita pergi soalan seterusnya. Apakah karya Ihskar yang terkenal? Apa dia punya karya penulisan dia? Siapa tahu? Kita refresh balik. What is history? Oh, C ya. What is history? Wow, cakap bahasa Inggeris tu.
Amelia Ulfa, terima kasih. Alia, terima kasih. Mana-mana pelajar-pelajar lelaki ni, Banin ni, yang gagah perkasa ni, yang jantan-jantan ni. Boleh bagi jawapan. Suara cikgu jelas ke? Kalau tersekat-sekat bagi tahu. Tak naklah jadi misteri Nusantara. Cikgu cakap seorang-seorang kan. Okey, baik. Azim, okey, baik. Cikgu teruskan. Okey, baik. Sampai 3.30 nanti. Okey, baik. Dalam bahasa Melayu, sejarah berasal perkataan Arab, sajaratun, yang berarti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan apa? Ada siapa-siapa berani menjawab? 2 dan 3. 2 dan 3 maksudnya riwayat dan asal usul. C cikgu. Okey, jawapan C. Naufal jawapan pun. Naufal minggu lepas tak masuk tahu juga jawapan dia. 1 dan 2. 1 dan 2 betul tu, tapi kita nak betul dan tepat. Okey. Kalau jawapan dia betul dan tepat ialah nombor 5 adalah jawapan ialah C. Iaitu C, iaitu 2 dan 3. 2 dan 3. Okey, baik. Jawapan mungkin bagi betul, tapi kita nak jawapan betul dan tepat. Macam tu. Okey, baik. Nombor 6. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dalam mengagumkan serta sebab berlakunya suatu peristiwa. Sebab dan akibat. Siapa yang mengungkapkan peristiwa penting manusia tadi? Lebih kurang yang tadi je yang kita sebut tadi. B. Okey, Herodotus B. Alia B. Lain. Siapa? Ada lagi jawapan lain? Jawapan lain? Cikgu tak kata betul ke salah. Kita boleh bagi jawapan. Okey, betul lah jawapan dia. B. Herodotus. Okey, terima kasih Nabil Haris. Okey, baik. Kita nak pukul 3.30 ni. Okey, baik. Kita fikir lagi sikit lagi. Okey. Ini kita tak ni. Okey, baik. Okey, baik. Kita dah pergi ke bab lain lah. Kita akan sambung. Cikgu bagi masa 2 minit. Mungkin nak pergi bilik air ke, nak pergi apa? Nak pergi rega-regakan badan ke, insyaAllah pukul cikgu bagi masa pukul 3.30 kita akan start dengan tajuk baru. Boleh semua? 3.30 kita start balik. Okey, baik. Terima kasih. Boleh juga boleh. Okey, terima kasih Naufal. Okey. Kalau dalam menjawab semangat sikit. Okey, baik. Nanti kita akan terus dengan soalan dengan bab yang lain. InsyaAllah.
Okey, baik. Anak-anak cikgu masih bersemangat ke? Okey ke? Mungkin dapat rehat sikit Okey, terima kasih Zahira. Bagilah love ke apa ke. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Harap semua masih bersama cikgu lah. Okey, baik. Cikgu pun buat air. Ada biskut